Aku mari ke Museum Negara Kuala Lumpur. Mari buat ke apa malam-malam ni? Hari ni ada persembahan Dikir Barak. Nostalgia anak kampung, Tamasya Rio Sekampung. Mari kita tengok Dikir Barak dia malam ni. Hari ni hari Sabtu 11 Oktober. Mana kita ni? Di Dataran Museum Negara. Mereka boleh menikmati berbagai acara joget dan persembahan diri antara mereka yang pernah menghiburkan di sana seperti Wang Suisa, Terima Doa Zahra Abis Cinggan Mana buat kita? Gambar ni? Ya. Sini bang ke? Kita dah buat derma koleksi. Kempen derma koleksi daripada Jabatan Museum Malaysia. Gambar dia ada ni? Kita ada kempen derma koleksi daripada Jabatan Museum Malaysia. Ada barang-barang lama boleh museum derma kepada museum. Kita bagi CJ. Gitu. CJ dengan kita simpan benda tu dengan elok. Tu CJ dia. CJ untuk siapa-siapa nak derma barang-barang kepada Museum Negara lah. Dia dapat juga pengecualian cukai. Ya. Bagus. Lepas tu koleksi kita terjamin lah. Kita simpan di repository dengan elok. Elok lah. Simpan dengan elok lah. Boleh. Kalau kita buat pameran, nama penderma tu kita akan tulis lah kat situ. Gitu. Comel. Molek. Ni awak derma juga ni? Ni prop je. Prop ni. Semua prop. Prop lah. Barang tu duduk museum lah? Ada museum. Kalau kita derma macam akut derma benda yang tu wali ke apa-apa yang kaitan dengan museum lah. Sejarah lah. Sejarah lah. Kepentingan sejarah. Kita simpan di repository dengan elok. Gitu. Molek. Terjamin koleksi tu. Bagus. Hari ni aku berada di Dataran Museum Negara. Malam ni ada Dikir Barak. Ada Dikir Barak. Aku mari nak tengok Dikir Barak lah ni. Okey, molek. Okey, terima kasih bang. Ni, saing kita ni. Nama dia Alha Bintang 7. Tukar kargo. Betul. Tukar kargo Dikir Barak. Ada gambar malam ni? Malam ini kita ramai-ramai mari ke Museum Negara kerana kita ada Tamasya Rio Sekampung. Rio Sekampung ni? Jadi tema dia simple. Baju pagoda, baju putih. Pakai sarung ke apa semua tak. Tema dia. Jadi malam ni lah tengok Dikir Barak nostalgia. Kita bawa jali bunga tanjung. Kita ada anak mula Megat Nordik. Kita ada juga Jo Ranjona daripada negeri Kelantan. Dua kumpulan main sedap-sedap gabung sekali. Jadi, Abang ada ke? Ada. Kita ada ke? MC juga apa ni? Masa MC kita Dikir ni. Dikir ni? Kita follow TikTok dia, rap lah ni. Ada main freestyle tadi. Okey, terima kasih bang. Baik. Terima kasih aku tadi. Thank you. Ni dari mana ni? Melaka. Mana? Melaka? Ada. Meriah mana ni? Ramah gini, ramah. Ramah. Biar hujan start dah, tapi ramah lagi. Sini ada. Siapa dia ni? Encik Razaimi daripada Jabatan Museum Malaysia. Wayang sikit ada gambar mana ni? Dia molek tengok tu. Ramah tu. Okey, malam ni malam ni kita ada Dikir Barak. Yes, kita bawa daripada Kelantan ni? bagi program nostalgia anak kampung. Nostalgia. Yang mana ada kelapangan pakai mari ramai-ramai. Hari ni dan juga esok ada lagi. Kita dari kecil tengok Dikir Barak lah. Boleh pakai mari ramai-ramai. Pakai mari lah. Terima kasih banyak. Tengok sempok ni sini. Ada kali ni bayang mana? Johor Bahru. Ni ada Johor Bahru ni. Ni mana? Perak.
kita bawa ke Muzium Negara ni pamer wayang kulit. Sikit wayang kulit. Sedikit sebanyak peserta dengan demonstrasi perbuatan. Kalau nak buat ni. Betul. Oh, bagus. Jadi untuk lot ni tak ada orang lah sebab semua standby untuk bersembah di Kibaga. Di Kibaga pukul 9 lah. Ya betul. Terima kasih banyak dek. Baik. Terima kasih. Oh, meriah boleh bang. Meriah boleh. Meriah malam ni. Pak malam ni ada di Kibaga. Ada di Kibaga. Setiap negeri pun ada persembahan dia ke? Terpilih negeri yang terpilih. Tapi hal lain ni kita nak tengok di Kibaga lah. Di Kibaga kekal. Okey. Okey, ni Abang Arjun Nasuk Ma ni, penggiat seni Kelantan di Kuala Lumpur ni. Satu Kuala Lumpur lah, satu Malaysia. Baik. Boleh sikit pasal malam ni? Malam ni saya keseluruhannya dia macam festival. Rius Kampung, Tamasya Rius Kampung. Maknanya dia style nostalgia zaman dulu. Dek kampung lah. Dek kampung. Macam-macam main ni. Kalau tengok depan di dengan cokok, dengan selambut apa semuanya. Tapi ambo bagi khusus untuk di Kibaga lah. Ni awak-awak kita. Ni awak-awak kita. Awak-awak. Dari ni apa ni panggil ni? Warisan Seni Samudra. Warisan Seni Samudra. Akak gidah dulu. Kita tengok dia rehearsal. Dia Warisan Seni Samudra Kuala Lumpur. Orang Kelantan di Kuala Lumpur. Okey, baiklah. Lepas tu kita gabung dengan Muzium Kelantan. Gabung? Set dikit daripada Kelantan mari sepuk. Lawan dulu mula-mula. Lawan dengan ni Warisan Samudra. Gitu. Lawan. Jadi pukul 9 kita start sembahyang pagi. Saya ke Kelantan lah. Siapa dia tukar karut dari Warisan ni? Adha Bintang 7. Daripada Kelantan Jo dan Juno. Dan jemput tekrah penampilannya Abang Sabri Yonu. Idola kita. Tok Joro Megak Aika dan Jali Bunga Tanjung. Ramai tahu belakang sini. Tukar nyanyi Den Diwana dan beberapa orang lagi. Dia apa okey. Boleh Jadi itulah. Nak ajak mari pun muka Ramadan ni. Baik. Okey, terbaik malam ni. Okey, baik. Ni daripada komponen apa ni? Dari Suara Muzium Kelantan. Tengok ni. Suara Muzium? Ya, Kelantan. Suara Muzium Kelantan. Daripada Kelantan belakang ni? Ya, benar sekali. Daripada Kelantan belakang. Nampak? Muka-muka orang Kelantan lagu ni lah. Tak sabar dah. Dia naik angin nak DK malam ni. Malam ni nak DK dah? Ya, nak ready DK. ke? Ready. Ready ke? Ready dah deh. Boleh lah. Okey. Pukul berapa? Pukul berapa DK ni? Pukul berapa dalam lebih kurang dari pukul 9 lah. Pukul 9? Dalam pukul 9 lah betul. Okey. Kita tunggu. Kena tunggu. Tak tunggu rugi. Tak tunggu tak kelik bapak ni. Tak tunggu tak kelik bapak ni. Tak kelik. Okey. Terima kasih banyak dek. Sini pun ada gunting rambut Dame Barber. Gunting rambut pun ada sini. Sini main apa ni? Ikan laga. Ikan laga. Ikan Bangkok yang panggil. Ikan apa? RM110. Mungkin orang tak tahu kan. Orang mana tak tahu. Dia belaga macam mana? Tunjuk. Sini. Tunjuk sini. Dah tunjuk dah ikan belaga lagu mana. Waktu kecil-kecil dulu kita mainkan ni lah. Dia tidur. Malam tidur? Dia tidur ni. Oh, ikan malam pun tidur. Tengok tu. Packing Tengok tu. Packing ikan ni. Fighter fish. Ni kembali. Kembali lah. Tengok. Sebelum hiasa ni. Tengok ni. Seko. Sini ada juga apa dia? Strawberry. Ada strawberry jam. Sini ada jual apa? Krepek, kerupuk apa. Ni ada jual air. Jual jagung madu.
Sate pun ada. Sate pun ada. Jom sate. Ayam, daging, kambing, rusa dan perut. Mana yang ini jual apa ni? Kenapa? Sama ada kedai kopi, kedai jom sate.com. Bagi saya, dia mana? Saya nak ayam ada. Kita ada sate ayam. Ayam, daging dan kambing kalau bagi nak. Okey, saya nak ayam 5 batang. Ayam 5 batang. Dengan nasi. Bagi apa? Nasi. Oh, nasi base habis. Baru habis. Okey, tak apa. Nasi ayam je lah. So, jadi ayam 5 saja Terima kasih. Makan snacking orang kata. Apa nak kuah campur terus tak? Kuah campur terus lah. Kuah campur terus terima kasih. Ni tengok akak ni jual nasi. Tengok ni sini ada apa ni? Ada kek Kek, ada kerupuk, krepek. Semua dah habis lah. Oh, laku cepatnya. Tengok tu. Tinggal ni je lah. Boleh datang sini. Abati Bakehouse. Terima kasih. Tengok ni. Tengok ke apa, Beh? Tengok Dikir Barak. Dikir Barak ni? Besar saja hari ni. Mari kita tengok. Dengan apa ni? Fidah ada ni. Fidah ada. Start dah. Ramah. 2 kumpulan. Lagu ni sok
hati mana kita tak sakit demos dibuat takkan
Air mata rasa blinek, ingat peristiwa dahsyat, bencana gegare suku kuat, tsunami datang, semua tu heboh. Okey, Assalamualaikum. Semua sihat ke?
Okey, beres berlaku. Okey, baik. Lagu yang pertama saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang mengisahkan tentang gadis Kelantan. Boleh. Gadis-gadis Kelantan. Kalau di kampung, gadis Kelantan macam mana? Boleh saya ceritakan melalui dendangan lagu. Tetapi di lagu ni lagu dialek Kelantan. Harap-harap boleh faham lah deh. Kalau faham, kalau tak faham tutup link kan. Okey, cubalah. Gadis Kelantan. Tidak sombong tapi pemalu gadis Kelantan. Jangan kelupung anak baru mesti bakaya. Sujud jomin upaya budi baik to agak sekali diri kasut to kuat. Memanglah. Betul. Dia orang akan belak nak dengar tu. Itu berat tu. Okey, jadi seperti yang dijanjikan. Macam Awi. Dijanjikan kita sama tuan-tuan untuk menyanyikan lagu Cicok. Cicok, iya betul. Cicok is apa bahasa orang putih Cicok? Cicok. Kedai kedai. No. Cicok apa? Hamster. Hamster. Betul. Okey. Jadi kalau lagu Cicok tu sebenarnya saya pun kalau baik sebenarnya tak bagus hanya sorang-sorangnya. Kita kena nyanyi ramai-ramai. Kita nyanyi ramai-ramai. Kita main lagi 10. Lagi 10. Okey, satu. Okey, kita nyanyi ramai-ramai ada lagu Cicok dah. Boleh. Okey. Okey. Ready music. Letak je. Saya letak. Mesti ya. Sekali dengan bom kita nyanyi sekali lah. Cok cek itulah bunyi Cicok. Cok maka jawab ibu Cicok. Bunyi cok cek buah Cicok gaduh. Tapi minyak sikit takut Cicok tengok. Tapi kalau lagu ni kita tengok kita. Tengok apa? Okey, kasih guru orang kita. Tengok. Sebut kata Cicok, semua boleh tahu. Mana jangan apa duduk subalik pintu. Malah tu pintu, main alih lampu. Duduk jauh holong tekok nanti ingat ibu katu. Cok cek. Cicok ni, bapak Cicok ni bodoh. Okey. Mengatakan aku tak sedap. Dia tak som, tengah karut je kalau nak makan karut. Cocek dah bangun bapak bewo. Silap lagu Cicok. Sorry. Pasal apa? Dia sini viral Cicok, Kelantan bewo. Jom. Tapi kalau biawak lah kan. Ya, tapi Ju, kita kalau dengar lagu Cicok macam tadi biasa. Tapi malam ni kita ada Cicok luar biasa. Ni Cicok luar biasa bagi ya. Nama apa? Gecko. In English we call it gecko. Cicok in Kelantan, isn't it? Right. So kita nak belajar pasal Cicok. Ya. Sila Ju. Tak ada kacak sedap sangat kan di sini Ju. Kita start dulu. You translate bahasa Inggeris. Saya bahasa Melayu. Melayu, Malay.
Wah, belakang kali ni. Show. Oh. Concet. Kita kalau lupa concet lupa. Takut ikut sini bunyi cek. Sisa sini bunyi gitu kok. Cocek. Itulah bunyi cicak. Cocek. Maka jawab ibu cicak. Cocek. Buat cicak kalau. Tapi bingak sikit lepo cicak bego. Bila sebut cicak, semua orang tahu. Dia kata dia kata untuk awal balik. Cicak kata tadi pakai. Nak pakai apa dia pakai bukan tu. Semua cicak dia memang begitu. Kalau cicak sini apa punya benar. Mana dia berani apa dia mana tu. Cek. Cocek ni bunyi dia berlalu apa nak? Gapo dia kata ni? Tak tahu. Oh steady. Kita kalau naik sendiri ni. Pakai duduk sih tapi kita panggil dengan jago. Kau nak kata apa dok kita? Tak ada. Dia kata. Kenapa? Masa dia orang tinggi banyak ni, belakang kata saya. Abi balas dia. Oh bukan kata kami ni. Dia kata abi kakak boleh. Enggak apa. Okey baik, sebelum tu kita nak cerita satu kisah. Okey. Mulakan kisah. Kumah. Saya kita, bukan kita. Saya kita, bukan kita. Nama dia Cik Daud. Tak ada kena mengenal kalau ada orang nama Cik Daud, tak mahu saya belum mengenal. Ini saya tak ada. Ini tak ada nama Daud dah kau? Ada sama Daud? Cik Daud? Oh lain, Daud lain. Daud tu, Daud kita nak cerita ni kena seterus dulu ni. Mana mungkin apa sekarang boleh? Kau baru tak baik? Sekarang boleh bukan. Boleh Okey. Alah nama dia Cik Daud. Daud. Gelangnya Daud kekal berut.
kopi, oh sepupu nasi lauk, pakai berius dawuk au au. Cik dauk, cik dauk, cik dauk, dauk kakak bergerak. Pilih tiga asal rumah tu duduk, atok ganti semua pakai ikut. Cik dauk, cik dauk, anak pekak tak boleh sesing abuk, dibanding lagi dia abuk. Cik dauk, cik dauk, pilih hidung isteri pagi hidung, ada dua, ada negom, dua kebun. Cik dauk, cik dauk, anak sekolah tukang suka teruk, disiplin cikgu kata sungguh au. Cik dauk, cik dauk, ujuk-ujuk surat cikgu tahu, dia tak tahu dia kata aku ngada. Cik dauk, tak usah panggil pergi sekolah, cikgu dia rumah. Aku bodoh, cikgu jangan nyebut. Cik dauk, cik dauk, ada kau berani cik dauk kena seteruk, bagi jambat esok belak duduk. Cik dauk, cik dauk, anak kecil, anak yang muluk, nama diri dia kata cik dauk. Cik dauk, cik dauk, suap makan atau masuk mulut, latar-latar bertiba boleh tahu. Cik dauk, cik dauk, siapa masuk bila Tuhan nak tunjuk, dunia kuasa bukan makhluk. Cik dauk, oh payuh pasal rimas lupa. Oh, orang dak cik dauk ni kira orang bebe. Ngelah kali kena seteruk. Itu kalau panjang lagi kan? Kena ke pialu nak tiru. Aduh. Mula-mula terima kasih kepada pihak museum. Awak-awak bikin boleh sebelum turun. Sebelum kita masuk bikin penuh poket. Baru dikit sedap duduk, baru sedap kita kecil. Kita tukar kalut boleh lah kau masuk. Okey dah, boleh masuk nanti. Ini pesta sekampung riuh hendak negara. Oh, hari ini unik itu tak bagi lako-lako. Maka mari bersusun-susun aloh riuh negara. Bukan kata-kata saja, ada duduk negeri lain. Ada bukan, ada jagung, ada juga main sayur. Aku ada jauh, ada pendek, ada sama saya. Dan melangkah dengan saya, Pak Suhu Ilapi. Hari ini lawan semua kita boleh saya. Bahagia kata dikit bahagia ceng-ceng. Masing-masing kena jaga amanah atas diri.
saja pendek kata ke penghujung. Kena lagu sentiasa mulia panas dia suka. Yang terutama untuk mikir hijau pandang. Umpama kalau nyala gedek api tak boleh bakar. Orang luar masuk sini, dia masuk cari makan. Bila tengok budaya seni maka runduk paling tebal. Lagu kini jadi cumi dari orang kita. Kita beri paling dulu, beri tengah orang sedang. You all, I love you. This Dikir Barat. Kita beri tanah batu, apa sih kita masuk gambar. Pasal ada banyak lagi hadiah tak boleh. Ya, betul. Nasi kita berhabis dikit, orang balik, bawa dikit bawa balik. Jadi kita bagi kepada hadiah dulu. Ya. Sila. Okey. Kasih ngademo Tentulah hamba tak den Uku taratok samo Atas diri kawe Ibarat kare Tak ternamo Lebih dekat Tak dekat lama Demo orang muda Lupa bocobi lagi Ada tampung ada Nama orang puji Kawe tak dok sekarang Kawe tak dok sekarang Orang benci Aku tak pandai Nak kasih nada